Setiap pagi hujung minggu, inilah rutin aku. Pagi-pagi, aku akan buat latihan berjoging untuk tingkatkan stamina aku. Mak aku sangat pentingkan kesihatan dan disiplin. Dari kecil lagi, mak memang selalu bawa aku ke sini untuk berjoging. Mak cakap badan kita ni amanah Allah. Jadi, kita kenalah jaga dengan baik. Cuma kali ni rutin aku berjoging jadi seronok sebab ada kawan-kawan aku yang ikut sekali. Aduh, bila nak habis ni nak tercapai kaki aku. Kita orang ni pelapis je. Kena ikut ke rutin ni? Mestilah. Tengoklah Abang Zul tu. Stamina dia tinggi. Sebab disiplin dia pun tinggi. Korang ni, janganlah merungut sangat. Nanti coach membebel. Itik kat kolam tu pun stres dengar. Jangan putus asa. Sikit je nak sampai dah tu hang. Siapa dia ni Lain macam ni stamina. Akhirnya. Eleh. Baru sikit dah mengah. Coach, dah macam mentah desa dah. Coach tak tahu lagi penat dia macam mana. Tantang coach pun tak larat. Saya ni boleh lari laju daripada awak tau. Sebab tu saya coach larian. Biar apapun, awak semua berjaya habiskan 3 km dalam masa 13 minit. Bagus, bagus, bagus. Nopal, minum 2-3 teguk dulu. Jantung awak tengah laju tu. Oh, jantungku berdetak-detak. Berdetak-detak, Baru lepas berjoging berdetak-detak. berdetak-detak. Begitu kencang sekali. Air jangan diminum banyak sekali. Nanti kembung di perut. Perut membesar rasa tak selesa. Aduh, jadi loya nanti. Engkau ni, Jangan-jangan begini. ini bukan yang asli. Dalam ini penuh air. Dan ikan keli. Engkau ni. Wah, terbaiklah. Pisang free. Hari ni kan coach nak buat latihan pecutan. Eloklah kita makan pisang ni. Pisang pun ada gula yang tinggi dan bagus untuk badan. Kalau macam tu, baik makan biskut ni. Tinggi gula juga. Lah. Gula yang ada dalam biskut tu ada tambahan gula yang tidak sihat. Pisang ni ada karbohidrat dan potasium. Bagus untuk tenaga dan otot. Wow, amazing. Walaupun bagus, tapi tak boleh ambil banyak sangat. Kena berpada-pada. Kalau ambil banyak sangat, nanti kena diabetes. Kau kena potong kaki. Bukan kena potong kaki je. Korang punya. Janganlah takutkan orang. Bukan sebab banyak makan manis pun boleh kena diabetes. Kau siapa? Nampaknya awak semua dah berjumpa dengan Nafal. Dia murid baru sekolah kita. Dia akan sertai tim balapan sekolah kita. Jadi saya nak awak semua beri kerjasama ya. Lupa. Pergi buat regangan dahulu. Kalau pun makan mentos nak sikit. Nak sikit. Jangan ambil suka hati. Ini saya punya. Alah, dekutnya. Tak apalah, mentos je pun. Nanti aku belanja. Pasal mentos. Lagi. 22.3 saat. Bagus. 26.7. 67. Bro. Next. Shishi point sesaat. Next. Irupatu nangga. Super. Next.
semua, saya nampak ada peningkatan pada diri awak. Naufal Dery, terima kasih kerana join tim kami. Setakat ni catatan awak paling laju. Beza 6 saat lebih awal saja. Tapi apapun, saya tak nak awak merendah-rendahkan diri antara satu sama lain. Sebaliknya, saya nak awak buat yang terbaik untuk pasukan kita. Okay guys, jom kita pergi regangan. Zul, tolong pegangkan. Aku nak pergi tanda jap. Janganlah tukar barang dia, tak baik tau selongkap barang orang yang bukan kau punya. Alah, aku tak sekejap je. Dalam ni ada apa? Kenapa dalam ni ada jarum? Takkanlah. Aku dah agak dah. Dia mesti guna barang ni untuk lari laju. Sekejap. Zul! Zul. Tengok ni. Jarum apa ni? Pil apa ni? Time ni lah pula. Mana pot syaku ni? Oh ya, Kak Zul. Weh, benda serius ni. Tanda dulu. Buat masa ni kita sembunyikan dulu. Okay, jom. Kan betul buat barang larangan kat sini. Hah? Barang larangan? Tak. Aku... Kenapa? Naufal, kau bangun. Cepat, Naufal. Naufal, bangun. Buka mulut dia. Nafal, buka mulut Nafal. Aku minta maaf. Nafal dah bangun. Habib, panggil kau cepat. Okey. Aduh, sakit ni. Coach, tunggu coach. Aduh, betul lah coach ni boleh laju. Ya Allah, Naufal. Saya pun nak minta maaf. Saya ingat awak dah beritahu mereka semua tentang keadaan diri awak. Kami minta maaf Nafal. Aku panik bila nampak jarum dan tablet warna putih tu. Aku pun nak minta maaf. Aku pun bersalah dalam hal ni. Saya pun rasa bersalah dalam hal ini. Saya tak nak kamu semua anggap saya ni lemah sebab saya ada penyakit diabetes type 1. Sebab itu saya rahsiakan. Sebenarnya gula yang awak nampak itu untuk pesakit diabetes macam saya. Saya perlu makan gula itu selepas bersenam untuk mencegah hypoglycemia. Saya perlu makan gula itu selepas bersenam supaya saya tidak pening dan pingsan. Tapi silap saya sebab saya simpan gula itu dalam bekal Mentos, jadi awak semua tak tahu perkara sebenar. Sebenarnya jarum yang awak nampak itu bukan barang larangan. Itu jarum insulin saya. Kenapa Abang Naufal kena suntik insulin? Untuk mengawal paras gula dalam badan saya. Itu je cara untuk saya kekal sihat. Waktu saya kecil, banyak perkara saya tak dapat sertai sebab penyakit ni. Sebab tu saya rahsiakan. Minta maaf semua. Baiknya kita berterus terang je. Meminta bantuan tak menunjukkan yang kita lemah. Nampaknya semua dah tahu perkara yang sebenar. Jadikanlah apa yang berlaku hari ini sebagai pengajaran. Nafal,